Kat depan ni ada buah naga Siapa yang tak pernah tengok buah naga, inilah dia. Ni buah naga. Bentuk dia dan warna dia bila dah masak. Kita boleh makan buah ni Yang ni dah boleh petik dah. Jadi kalau anda nak cuba ikhtiar untuk naikkan warna ikan kaloi Sabah, bolehlah cuba bagi makan buah naga. Cuba je Cuba je. Naik tak naik tu terpulang kat ikan. Nak cuba tak ada masalah. Ni contohlah buah naga yang ada sekarang ni. Okey, ni buah naga yang kita dah potong Ni potong separuh. Sebab saya potong separuh, saya potong lagi tengah-tengah sebab saya nak makan. Ni yang selebihnya lah, saya potong kecil-kecil nak bagi makan dekat ikan kaloi. Kalau anda pegang, anda boleh tengok tangan anda akan ada warna. Ni warna buah tu lah. Kalau anda makan satu buah banyak, macam satu buah ni anda makan, anda tengok sebagi apa jadi. Bagi makan. Ni campur dalam ni ada 4 ekor. Ada kaloi Indo dengan ikan kaloi Sabah yang saya buat video hari tu. Ikan kaloi Indo ni pun saya tak lepaskan. Sabah tu pun sama. Ni sendiri punya. Kita jaga baik punya. Anda boleh tengok. Berah tangan ni. Dia orang berebut. Tak boleh bagi sikit-sikit. Kaloi Sabah memang tak nampak sangat lah. Nampak. Terlibat macam tu je. Sebab tu kalau saya nak tengok, kena bawa keluar. Tengok, merah tangan. Ni makan. Lagi dia berebut. Tu, kalau Sabah keluar. Orang suka buah ni. Buah naga bagi makan kat ikan kaloi. Kita ambil sikit. Kita bagi makan yang dekat dalam akuarium ni. Ni ada ikan kaloi Sabah kat. Tapi dia ni macam kurang sikit makan buah. Dia tunggu macam betul-betul tak ada, baru dia makan. Kalau tak, dia tunggu pellet dia. Yang ni untuk dilepaskan. Ni warna tak naik lagi Kalau anda nak naikkan warna dia, kena beli pellet. Mahal lah. Tu. Dia makan pun. Dia ni suka pellet sebenarnya. Okay